Allahyarham Saria Cik Hin 51 tahun bersama anaknya Nur Afrina Alisha Abdul Rahim 11 tahun mati ditetak dengan menggunakan pisau pemotong daging. Pakar Perunding Patologi Hospital Pulau Pinang Datuk Dr. Zahari Noor berkata kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa adalah hampir sama dan dipercayai dilakukan dalam tempoh serangan yang sama. Menurut Dr. Zahari, kedua-dua mangsa ditetak pada bahagian belakang leher dengan senjata tajam itu. Jelas beliau Saria dipercayai menjadi mangsa pertama dalam kejadian tersebut sebelum suspek menyerang anaknya. Selain luka utama di leher, terdapat juga kesan kecederaan lain yang menunjukkan mangsa cuba menangkis serangan menunjukkan berlaku pergelutan. Malaysia Gazette semalam melaporkan dua beranak ditemui mati dalam satu pembunuhan kejam di rumah sewa mereka. Mayat wanita ditemui di bahagian dapur tingkat bawah rumah dengan keadaan kepalanya hampir putus, manakala anaknya pula meniarap berlumuran darah serta putus sebelah pergelangan tangan di tingkat atas rumah separa kayu itu. Mayat mereka ditemui suami mangsa sekitar jam 7.30 malam.